Selamat datang ke channel TM Motor World. Hari ini bersama saya Syahrin. Kepada rider-rider yang bosan lawan angin, sakit pinggang menunduk, saya nak review dua buah motor yang harga hampir sama, sisi beza sikit. Jom saya review. So yang pertama saya nak review Versys 650 tahun baru. Alright, untuk motor ni tahun 2024, mileage 15,000 dengan harga jualan 32,800 saja. Alright, so kalau kita tengok motor ni memang standard kilang. Tayar baru depan belakang, Ferrari engine GT. Kita dah siap tukar untuk abang-abang. Selain itu, pada abang-abang yang suka pada motor yang standard tanpa top box dan side box atau aksesori lain, ataupun nak mencari kreativiti sendiri, side box macam mana, cash bar macam mana, abang boleh pilih motor ni. Sebab untuk Versys 650 baru, harga lebih kurang dalam 40,000. Untuk motor ni hanya 32,800 saja. So abang dah jimat dalam 7,000. Dalam 7,000 abang boleh beli macam-macam aksesori yang abang nak. Alright, yang kedua kita ada Tracer 900 V1. Okey, untuk motor ni tahun 2017, register 18 dengan harga jualan 31,800 saja. Okey, kita tengok apa yang ada kat motor ni. First, kita tengok windshield aftermarket yang tinggi, akan lawan angin. So next, motor ni datang dengan damper, YSS dan USB port dan juga phone holder. Alright, kalau kita tengok bahagian set mirror dia pula, set mirror yang anti silau. So bahagian bawah pula kita tengok datang dengan motor datang dengan cash bar, spotlight yang kecil, dan yang paling penting motor dia datang dengan top box dan side box yang besar. Bahagian exhaust pula, untuk motor ni dia datang dengan exhaust aftermarket. Jom saya belajar bunyi dia macam mana. Kalau abang-abang berminat dengan motor ni, boleh kontak sistem kita. Dan jangan lupa cari motor, beli motor, jual motor di TM Motor World. As per more, ride with us. Bye-bye.